Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada semua penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan PTJ dan residen pelajar atas komitmen serta dedikasi luar biasa dalam memastikan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan terus menjadi keutamaan di universiti ini. Sesungguhnya, para penyelaras KKP, PTJ dan RP adalah frontliners keselamatan dan kesihatan pekerjaan di UMPSA. Tuan-tuan dan puan-puan adalah tulang belakang sistem pengurusan risiko di kampus ini. Tanpa kalian, tiada ruang kuliah yang selamat, tiada makmal yang terjamin dan tiada asrama yang selesa untuk anak-anak pelajar kita. Cuba kita bayangkan seketika, sebuah universiti tanpa prosedur keselamatan kebakaran, tanpa audit bahan kimia di makmal, tanpa pelan tindak balas kecemasan, tanpa latihan penggunaan pemadam api. Itulah gambaran kekalutan yang kita perlu hindari setiap hari. Dan siapa yang memastikan semua ini tidak berlaku? Anda, penyelaras KKP, PTJ dan RP. Peranan anda bukan sekadar untuk membantu universiti mematuhi perundangan dan keperluan lain, tetapi jauh lebih besar daripada itu. Anda adalah penggerak kesedaran, mengenal pasti risiko dan bahaya di tempat kerja, melaporkan kemalangan, memastikan lantikan KKP sampai kepada staf dan pelajar serta sebagai pakar rujuk dalam hal-hal berkaitan KKP di peringkat jabatan. Dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini, cabaran semakin besar. Kini kita berdepan dengan isu psikososial, tekanan kerja, kebimbangan pelajar dan keperluan untuk mewujudkan persekitaran yang bukan sahaja selamat secara fizikal tetapi juga selamat dari segi kesihatan mental. Sebagai sebuah universiti yang mempunyai persekitaran kerja yang pelbagai, risiko sentiasa ada di sekeliling kita. Pihak universiti sangat berterima kasih kepada penyelaras KKP, PTJ dan RP yang proaktif dan komited dalam memastikan setiap risiko dikenal pasti, dinilai dan dikawal dengan berkesan. Di UMPSA, kita tidak akan sesekali berkompromi dengan isu KKP. Sasaran kita adalah jelas dan tegas. Sifar kes kemalangan pekerjaan dan sifar penyakit pekerjaan. Komitmen ini bukan sekadar KPI corporate, malah ia selari dengan tuntutan maqasid syariah, iaitu kewajipan memelihara keselamatan nyawa manusia yang merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sukalah saya kongsikan, keselamatan bukanlah satu alat tetapi satu sikap. Kesihatan bukanlah satu program tetapi satu gaya hidup. Akhir kata, marilah kita memperkukuhkan tekad dan menjadikan budaya kerja selamat sebagai identiti warga UMPSA. Bersama-sama kita cipta ekosistem yang kondusif, sihat dan selamat demi kesejahteraan seluruh warga kampus yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.